Maliki. Salah. Kalau kita bercakap tentang huruf kaf, mesti orang ingat huruf kaf je. Senang je pun. Semua orang boleh sebut huruf kaf. Tak. Jutaan manusia salah sebut huruf kaf. Salah tu berlaku macam mana? Bila dia sebut huruf kaf dengan berangin waktu huruf kaf berbaris atas, bawah ataupun depan. Contoh dia kata maliki, maliki. Salah. Huruf kaf bukan dibaca dengan maliki tapi meliki. Sebab huruf kaf ni waktu dia berbaris kita tak perlu sembuhkan angin macam tu. Tak perlu sebab dia ada sifat syiddah. Jadi tolong jaga-jaga tentang sebutan huruf kaf kita. Jangan bagi angin terlepas macam tu. Kecuali lah apabila huruf kaf dimatikan. Bunyinya akan jadi ak, ik, uk. Nak tahu tak? Macam mana cara kita nak trace, nak detect yang kita matikan huruf kaf tu, kita betul-betul lepaskan angin, bukan lantunan. Siapa yang nak tahu? Komen dekat bawah sekarang.